tak perlulah apa serang aku pasal yang aku ni tak tahu apa yang halal dan apa yang haram. Soalan dia, aku tanya apa tak jawab. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu, bangkit waris. Assalamualaikum. Okey. Macam mana aku nak cerita? Okey, macam ni. Orang semua marah pasal isu Songkran, pesta air di Bintang itu. Aku pun sebagai seorang Islam, aku pun bertikai dan aku marah. Isunya yang semua tak faham, yang semua hantam aku hari ni bila aku tanya, sebenarnya berkisar pada soalan yang aku tanya. Aku tanya mereka, kalau Songkran di KL tu haram, okey, sumpah bising itu haram, apa petikai macam-macam, apa kata kenapa tak buat mengaji Quran ke selawat dekat Bukit Bintang. Sedangkan benda tu pernah pun dibawa oleh mana-mana NGO yang pernah buat kat situ, biasa buat. Aku soalan aku berkisar, kenapa pesta air Songkran tu di KL haram, sedangkan masa kerajaan Kedah buat Songkran, kerajaan Kelantan buat Songkran, kerajaan Kedah siap bagi pertukaran 70,000 lagi buat Songkran, dan benda tu berlaku di Kedah dan di Kelantan, tetapi hampa tak komplain, hampa tak komen, hampa tak hentam, hampa tak petikai, hampa tak macam-macam. So persoalannya aku, bukan aku tak bersetuju ataupun aku mengatakan benda tu halal. Tak, aku tak cakap benda tu halal. Aku hanya tanya apa soalan. Masa buat di Kedah dan di Kelantan, kenapa hampa tak petikai benda tu haram? Okay. Itu soalan aku. So berkisar soalan tu, dia hantam aku ini kata aku liberal. Tak, bukan masalah liberal tak liberal. Masalah aku jawab soalan aku dulu. So kalau hampa boleh jawab soalan tu, okay, fine. Aku pun tak ada isu sebenarnya. Aku bersetuju benda-benda yang haram di dalam hukum syarak tetap haram. Siapa saja buat pun tetap haram. Dan aku pun tak menyokong, sebagai seorang Islam aku tak menyokong benda tu. Kalau tak tahu, tak payah buat pala tahu. Okey. Dan aku di masa yang sama juga, aku nak war-warkan bahawa kerajaan dah buat Quranik Madani bersatu di bawah saf yang sama, di tempat yang sama besok. Okey. So aku harap semua dapat hadir. Orang-orang yang sebelum ni petikai bertanya kenapa tak buat selawat ataupun benda-benda yang membawa kepada keutuhan ummah di Bukit Bintang, bolehlah hadir di Quranik Madani di tapak yang sama, pesta air hari itu, pada jam 8 malam tak selaku. So buktikan yang anda pun boleh turut sama menghadiri program yang dianjurkan oleh PMX. Okey, itu sajalah aku dah cakap. So bukan nak berlawan ataupun nak berlaga apa-apa, hanya aku nak tanya soalan yang itu saja. So apa kena faham. Dan siapa saja yang komen, aku cakap terima kasih. Walaupun komen tu tak bernas, walaupun komen tu tak menjurus pada menjawab soalan, tetapi macam biasa orang politik, dia akan jawab soalan kepada soalan. Itulah yang selalu berlaku. Aku tengok majoriti Saitro daripada belah-belah sana, terutamanya Walaun, dia akan jawab soalan dengan soalan. So benda tu tak terjawab, hanya dia pegang dia punya bebal dan bengai apa tu sampailah dia mati. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.